Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam slot Tazkirah Ramadan untuk tahun ini, tahun 1447 bersamaan dengan tahun 2026. InsyaAllah, Alhamdulillah, pagi ini saya akan membicarakan tentang satu tajuk yang penting dalam kita menempuh bulan Ramadan pada tahun ini, iaitu bertajuk puasa dan menahan diri daripada dosa. Ramai orang yang lapar tetapi rugi. Jangan biarkan anggota badan lain kenduri dosa, sedangkan kita perut berlapar sia-sia berpuasa. Pertama, mari kita renungi ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dalam kita membicarakan tentang puasa menahan diri daripada dosa, tentu sekali ayat ini memberi kefahaman kepada kita bahawa betapa pentingnya puasa untuk kita mendapat takwa. Jadi sebagaimana definisi takwa itu, iaitu melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Tentu sekali di situ, untuk mencapai takwa kita mesti meninggalkan dosa dan amalan-amalan yang tidak sepatutnya dalam agama kita. Jadi insya-Allah dalam berpuasa untuk menuju ke destinasi takwa itu, kita akan cuba sebaik sedaya upaya untuk meninggalkan dosa. Yang kedua, mari kita hayati hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ini. Hadis berbunyi, Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Dalam hadis ini jelas dan agak keras bahasanya, di mana Nabi mengatakan bahawa orang yang tidak meninggalkan amalan yang buruk ataupun dosa dari segi perkataan ataupun amalan, di mana Allah tidak berkehendak pun kepada puasanya itu. Jadi di sini jelas bahawa dengan berpuasa tetapi terus menerus melakukan dosa dari segi perkataan ataupun perbuatan akan menyebabkan Allah tak nak pun, Allah tak menerima pun amalan puasanya itu. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa puasa itu mesti bersama-sama dengan cubaan ataupun effort, usaha untuk kita meninggalkan dosa ketika berpuasa. InsyaAllah Allah permudahkan kita untuk puasa kali ini, kita buat yang terbaik. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita renungi panduan yang diberi oleh Al-Imam Al-Ghazali berkaitan dengan perkara ini. Ketika beliau mengulas tentang tingkat ataupun tingkatan berpuasa bagi seorang itu, di mana disebut saum al-am, puasa umum, puasa khas dan puasa saum khususil khusus. Tiga tingkat puasa ini. Jadi dalam penerangan ataupun panduan yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini, jelas mengklasifikasikan puasa itu kepada tiga tahap. Di mana setiap tahap itu yang membezakan puasa ini adalah bagaimana seseorang itu meninggalkan dan cuba mengelakkan perbuatan dosa ketika berpuasa. Di mana puasa am ni hanya puasa yang melibatkan fizikal saja, mengelak diri daripada makan dan minum. Tetapi untuk tingkat yang kedua, puasa khas, di mana puasa sekali dengan anggota.
puasa sekali bersama dengan anggota, dan puasa khususul khusus yang lebih tinggi lagi melibatkan hati dan minda daripada perbuatan yang tidak sepatutnya. Dan saya juga suka menarik perhatian cabaran puasa dan dosa zaman moden ini, iaitu kita sebut sebagai puasa gadget. Bukan setakat puasa meninggalkan lapar, dahaga dan perbuatan-perbuatan, tapi sekarang ni kita juga terdedah dengan cabaran dosa gadget ini. Penat berpuasa, perut dan mulut, tetapi tangan tidak berpuasa. Menaikkan status-status yang tak sepatutnya dan menyebabkan kita mendapat dosa. Jadi insya-Allah kita tutup mulut dari makanan, tetapi kita juga tutup, mengelakkan tangan kita daripada membuat status-status yang bersifat mengumpat dan sebagainya. Jadi insya-Allah untuk kali ini, marilah kita sama-sama berpuasa keseluruhannya, daripada lapar dan dahaga, daripada anggota kita, daripada minda dan hati kita juga turut berpuasa kali ini. Mudah-mudahan puasa kita pada kali ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat mengelakkan daripada buat dosa, dan seterusnya kita mendapat ganjaran ataupun mendapat apa yang kita idam-idamkan, iaitu at-taqwa. Mudah-mudahan perkongsian ini kita semua mendapat manfaat, sehingga insya-Allah di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.